Rampok mentimun. Tu ya makan tu. Sepiak tu retak. Sepiak tu rampok. Sebaris tu lah. Sebaris tu. Sepiak tu sama rampok. Kari biur di luar, di dalam. Oke, hari dalam lah. Oke. Rampok Cina. Nyak buah. Mentimun Jepun tu. Kebiru hanya buah. Oke guys. Cukup besar guys. Cute. Tegitang aja sayur. Dari luar itu enggak ya. Tuh abang cari dalam, lagi pusing dari luar. Ataupun sama. Oke, pusing dari luar. Tuh besar. Nyak ya. Sepiak kanan retak. Kaki bak rampok. Tuh air ya tuh. Nyak nitiak dia. Nak kena disiram. Biar nak disiram ya, bisa air lama nitiak. Oke. Hari panas pun nak irau. Rampok. Banyak baja buah warna biru. Oke, nyampe nyak nitiak. Tempat nitiak lalu tuh. Oke guys, rampok. Tidak mudah guys. Oke morning. Sari tu aku review sayur kebisik tanam. Kacang panjang. Retak guys, kacang panjang. Cukup sehat. Cukup sehat, cukup dah bisa buah. 3 hari dah besar lah buah tu. 3 hari, 4 hari. Tuh, pergilah dah cukup besar tu. Dah tahu dah ambil. Okey. Sebaris tu bisa berapa puluh pun lah, bisa 30, 40 lebih pun sebaris. Kacang panjang ataupun retak. Mayuh buah. Nyak bunga ya. Buah. Okey. Induk mudah guys. Dah dibantuin belau beli baja buah. Di baja baru bertengah-tengahnya. Rindu mudah baja buah lah besar gigi. Besar panjang. Dah cukup panjang. Kacang panjang. Okey guys. Retak, kita dah retak baru kita kebuka lagi. Tu cili. Cili padi. Oke. Udah ngasil ke buah. Cili padi hanya nak buah sebesar buah. Buah cili guys. Sebesar buah cili. Sehat. Sebaris tu cili padi. Cabai kita tu bulu-bulung tu kau mesti sakit lah urat. Kalau mayu air. Okey. Ketuk ya cukup sehat. Rumput tu sikit nak tebas ku ambil guys. Nanti ku memaik mesti rumput lah. Mentimun. Bukan mentimun, terung. Terung masam. Dah ternak berapa libek. Dah cukup besar. Tanam di tu. Terung masam. Nanti kak berbuah dah. Tu. Hanya terung masam semua. Terung masam. Cukup sehat. Cukup besar. Rumput tu sehat. Cabut. Jauh. Ini betul mayu guys.
bunuh bibit. Okey, sepiak tok ya magang lah tok. Nak pedak sama-sama ngor rumput. Nanti aku ambil mesin baru aku nebas. Terung masam. Sebaris tu empusut petola. Petola tu. Petola pun bisik sampai air empu. Nak ibuh disiram. Nah ya. Nak ibu disiram. Dah bisa pansuk buah sikit guys. Wow. Wow. Pusut. Tinduk tak kan? Banyaknya. Dia udah tumbuh magang lah. Ia akan utup atas tu. Kita boleh mendak buah terkitang lah. Bak tok netting tu atas. Okey. Bamayuh berdaun jadi. Pusut. Lindu. Pusut kita pulai ke kacang bendir. Kacang lendir. Tak kacang lendir tu. 1, 2, 3, 4 baris. Kacang lendir guys. Cukup gemuk guys. Ulat bulu nikik daunnya ya. Cukup besar buah guys. Cukup sehat. Okey, tu kacang bendir. Rumput daripada aku mesin lah. Nanti aku ambil mesin rumput. Kacang bendir. Cukup sehat. Dah saya main buah tu ya. Boleh ambil kejual tu lagi. Okey. Okey. Kebaris tu adalah periak. Periak. Banyak buah ya. Ada sikit buah. Tu dak. Konsum ke. Banyak buah. Periak. Tik ya udah jadi magang elak. Ia akan nutup netting atas tu. Ia akan nutup tu. Tik udah mayu jadi lah. Tik udah bagak-bagak. Dah start berjalan batas tu lah. Periak. Okey, rinduk mendak atas lah. Buah nurun ke bawah aja. Steady. Sehat. Tu isi nutai tu. Okey, periak. Dia nak buai tu. Kaki ni ke atas. Ke berurai. Periak. Rinduk mudah guys. Periak. Tu dah cukup bagak. Okey. Periak. Nyak buah sikit ni. Mayuh buah. Itu mayuh buah. Seminggu dak review baru medak elak. Rinduk medak ya. Dia udah jadi macam.